Tengok tanah luas terbentang, bermula di sini sebuah peluang. Alawin bina, angkat harapan, rumah idaman takkan jadi angan. Berancang kediaman, anda kami seru, seluruh pahang. Impian jadi satu, bina dari hati, untuk mimpi kau tuju. Alawin bina, terus maju. Hai, Assalamualaikum. Alawin Bina kini berada di Jengka Batu 13 Semarang, Pahang, di mana rumah dekat belakang saya ni dah nak handover pada masa yang terdekat. Jadi untuk rumah dekat belakang saya ni adalah berkuasaan 1815 square feet, mempunyai 4 bilik tidur, 3 bilik air dan juga 1 ruangan store. So jom kita pusing dulu untuk tengok sekeliling rumah ni dan baru kita masuk dalam. Kebiasaannya kalau bina rumah dengan Alawin, kami akan berikan rumah yang lengkap termasuk meter air dan juga meter elektrik, dan pintu entrance biasanya kita akan berikan 3 entrance. So ini adalah bahagian untuk entrance sebelah kiri untuk rumah ni, which is dia pilih package platinum, di mana pintu di bahagian sisi adalah pintu sliding door. Tak kisahlah apa pun package daripada Alawin, kita akan berikan bib tab secara percuma ataupun garden tab sebanyak 2. Jadi ini tuan-tuan dan puan boleh pilih sendiri nak letak di bahagian mana. Okay, next kita akan pergi bahagian kita punya, disebabkan ini pilih package platinum, jadi pintu depan dengan pintu belakang dia adalah pintu safety door ataupun pintu security door lah. Okay, banyak kelebihan kalau tuan-tuan dan puan pakai pintu safety door ataupun security door dekat rumah. Alright, so di belah belakang ni dia ada satu bilik tersorok, which is ini adalah store lah untuk bahagian rumah ni. Alright, so store ni boleh letak barang-barang berkaitan macam sekarang ni kita letak kita punya lebihan-lebihan cat lah, dan jangan risau untuk bahagian cat, kalau ada lebih memang kita akan beri balik lah kepada tuan rumah. Dan untuk cat kita akan berikan 3 pemilihan warna dekat luar, 3 pemilihan warna dekat dalam dan juga 1 pemilihan warna di pintu. Kebiasaannya kalau pilih package platinum memang kita akan berikan tangki air stainless steel 300 galon, tapi untuk tuan rumah ni dia upgrade sikit daripada penambahan daripada kita punya tuan rumah untuk ada 2 tangki air. Satu tangki air poly tank 300 galon dan juga satu lagi stainless steel 300 galon. Perbezaan antara 3 package tu hanyalah dari segi finishing, seperti bahagian kita punya casement tingkap. Alawin Bina memang akan menggunakan tingkap jenis casement, cuma yang berbeza adalah dari segi kita punya frame sajalah. Kalau untuk package platinum, kita akan berikan frame tingkap warna dark brown, tapi kalau untuk package gold, kita akan berikan frame tingkap warna silver. Dan untuk diamond, tuan-tuan dan puan boleh pilih sendiri antara nak warna hitam ataupun warna putih. Sebelum kita masuk dalam rumah, kita tengok dulu meter elektrik. Okey, kalau bina rumah dengan Alawin, tak kisah apa-apa package sekalipun, gold ke, platinum ke, diamond ke. Kalau bina rumah 1300 square feet ke atas, kita akan upgrade secara percuma meter elektrik 3 phase. Tapi kalau untuk 1300 square feet ke bawah, kita akan berikan meter elektrik 1 phase sahaja. Jadi ini adalah pintu safety door ataupun pintu security door. Kalau bina rumah dengan Alawin, package gold ke, platinum ke, diamond, memang kita akan berikan pintu utama, pintu safety door. Jadi dari segi pemilihan corak, pemilihan warna, semuanya daripada pemilihan tuan rumah sendiri. Jom kita masuk.